Ingat, atas dunia ada 4 jenis penyakit tak ada ubat. Pertama, mati, tak ada ubat. Tuhan kata mati, mati. Yang kedua, tua. Tua tak ada ubat. Walaupun dia cucuk botok ke, dia makan vitamin ke, dia buat macam mana ke, dia exercise ke, nampak dia awet muda, tapi tetap umur dia tua. Betul tak? Tetap juga dia hidup atas dunia ni dah sekian lama. Tua tetap tua, umur kita takkan berkurangan. 2. Yang ketiga, penyakit tak ada ubat. Tadi sebut, bila makan 2 biji mata tengok kita tak semawa, Allah bagi bala penyakit tak ada ubat. Yang keempat ni saya nak sebut, yang disebutkan sebagai ain. Ain ini adalah mata dengki. Mata dengki ni tuan-tuan, mana-mana tempat kita pergi ada mata dengki. Sebab tu disuruh supaya kita tutup sikit kita punya nikmat. Macam mana? Kalau kita duduk di rumah, supaya orang jangan nampak dalam rumah kita, boterai sikit, jangan bagi orang nampak dalam rumah kita. Kalau kita naik kereta, kita tutup sikit, jangan bagi orang nampak siapa ada dalam kereta. Kalau kita duduk di rumah kampung, kita tanam pokok-pokok, jangan bagi orang nampak kemewahan kita. Sebab bila ada 2 biji mata, ni pun sama juga. Bila dia tengok, dia reling-reling, dia mula dengki dalam hati dia. Ish, aku geram dia ni. Dia ni kaya dia ni. Oh, dia ni handsome dia ni. Oh, dia ni segak.